Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila ummahatil mu'minin wa ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam wa zurriyatihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعي وخصوصا إلى المؤلف على الكتاب وإلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita akan sambung pada muka surat 31 baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulum syaikhina fid darain amin. Adapun yang tersebut di dalam Rawd dan Minhaj dan yang diperpegangi oleh Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah, maka bahawasanya pada yang demikian itu demikian itu kata apabila dipada oleh salah sesuatu tadi dulu kemarin ada sebut dah, maka bahasanya pada demikian itu kata apabila dipadakan oleh salah sesuatu daripada kedua bejana. Ada pun yang tersebut dalam Rawd dan Minhaj dan yang diperpegangi oleh Syekh Ramli dalam Nihayah, maka bahasanya demikian itu tafsil pada kata jika tiada diperoleh salah satu tadi, iaitu jika dapat diambil suatu daripada saduran bejana. Situ dah kan? Itu dengan api halallah memakaikan dia. Diambil suatu daripada saduran bejana itu dengan api halallah memakaikan dia bejana tadi, kerana dibilangkan wujud saduran itu sebab banyaknya, maka jadi hilanglah daripada memakai ke bejana tadi huyalak bejana emas perak. Dan jika tiada dapat diambil suatu daripada saduran bejana itu, jika tiada dapat diambil suatu daripadanya dengan dibakar dengan api tadi, maka haramlah memakaikan dia bejana tadi. Kenapa? Kerana wujud saduran itu seperti makdulah yakni seperti mana tiada. Ada tu seperti mana tiada saja saduran tadi. Maksudnya akan timbul khuyalak juga. Sebab sedikitnya saduran daripada
bekas mah perak, dan adalah khuyala seolah-olah maujud ia khuyala. Maka atas kata Syekh Ramli itu berlakulah tafsil jua yang tersebut itu pada emas yang berkarat. Maksud katanya tengok setahu mana karat saat ni. Kalau masih lagi berlaku khuyala tak boleh juga. Inilah sekalian hukum berjana emas atau perak yang disadur dengan umpama tembaga. Adapun hukum akasnya, macam mana akas sebaliknya, iaitu berjana umpama tembaga yang disadur dengan emas atau perak. Hak kita dah bicara sebelum ni, bekas mah perak disadur dengan tembaga. Maka tak apalah kerana tidak ada khuyala, tapi setengah ulama duk bahas lagi. Baik, macam mana pula dengan bekas tembaga tapi disadur dengan emas perak? Maka baginya tafsil. Huraya akas lawane tafsil yang tersebut itu. Lawane bagi huraya yang telah terdahulu tadi. Dan ke mana? Dengan muafaqah antara sekalian mereka itu fuqaha. Yakni apa dia? Huraya dia yang telah muafaqah fuqaha. Yakni jika dapat diambil sesuatu daripada saduran tu dengan api, maka itu haram memakaikan dia tembaga yang disadur dengan emas perak, kerana ada ain lagi, ain emas perak dan khuyala. Dan jika tiada dapat diambil sesuatu daripada apa tadi, saduran emas perak, tak dapat apa-apa. Bila kita guna dengan api, tak keluar pun emas perak, kerana sedikitnya emas perak, maka dia adalah haram memakaikan dia bekas tembaga yang disadur dengan emas perak, kerana tiada diperoleh ain emas perak tu tak ada, kerana sikit sangat. Inilah sekalian hukum memakai yang disadur dan meninggalkan dia memakaikan yang disadur. Adapun menyadur tadi nak guna, dan mengupah orang yang menyadur, nak upah orang. Kita tak sadur, kita upah orang aja, kita pun tak guna. Saat ni isunya kalau guna, maka iaitu haram dengan tiada tafsir semata-mata. Saat ni hodok hura masalah sadur tembaga dengan perak, sadur perak dengan tembaga, dan sebaliknya itu pada masalah kita guna. Adapun orang hok menyadur, hok dia buat benda tu, dan orang yang upah suruh buat sebab dia nak jual kok umpamanya, maka itu haram semata-mata. Hodok bahas tak di haram tak haram tu sikit banyak ialah nisbah pada kita guna, bukan nisbah pada orang suruh buat dan orang yang membuat. Maka itu haram dengan tiada tafsir, tak ada huraian ulama dah, semata-mata mutlak. Sama ada yang disadur itu berjana atau sakaf bekas atap, sama ada yang disadur itu berjana atau sakaf rumah, atap rumah, atau yang lain daripada keduanya, berjana dan sakaf rumah. Maka tiadalah upah bagi orang yang menyadur, kerana perbuatan itu perbuatan haram, tak boleh nak upah. Dan tiada doman atas orang yang memecah dan merosakkan dia benda tadi, berjana dan sakaf yang mana orang membuat atau suruh buat, melainkan menyadur alat peperangan. Alat peperangan ini senjata, senjata peperangan, menyadur alat peperangan dengan segala kafir, maka itu harus. Masalah alat perang boleh, nak menyadur masalah dengan emas perak tadi. Dan demikian lagi haram membelanjakan harta akan upah tiap-tiap usaha tadi, dan perbuatan yang diharamkan, haram kita pergi belanja. Dah kita janji dengan dia, janji itu tak akal. Kerana diri kita upah pada dia buat benda haram itu haram.
dan bertenung. Bertenung ni maksudnya kita keluarkan belanja untuk lihat nasib, tenung nasib, dan sihir. Nak tengok orang buat sihir bayar, suruh orang buat sihir bayar, dan zina dan barang sebagainya. Dan haram mengambil upah atas yang demikian itu. Orang nak bui haram, orang nak ambil upah pun haram. Segala perbuatan yang haram. Supaya nak pergi kata orang sama ambil upah tu haram. Bermula setengah daripada segala helah yang mengharuskan memakai bejana emas dan perak. Mana helah dia? Bahawa dikeluarkannya suatu barang yang di dalam bejana itu, suatu tu kena ke air lah. Kita dah ambil sini. Bahawa keluarkannya suatu barang yang di dalam bejana itu kepada tu dalam sabak tak ada yang dikeluar kepada suatu yang lain. Helah pada nak boleh pakai bejana emas perak tu. Dan jikalau ghayahnya kepada tangannya seorang sekalipun, dikeluarkan benda hak dalam bejana tu, dia keluar kepada satu, yakni pada tangan dia sekalipun. Seperti dibubuhnya seorang akan suatu tu kepada tapak tangannya. Yang kiri, maksudnya hak dalam bekas bejana tu dia letak pada tapak tangan kiri. Bagi hak dalam bekas bejana air ke, kemudian maka dibubuhnya pula akan suatu kepada tapak tangannya seorang yang kanan. Kemudian maka diangkatnya suatu dengan tangan kanan kepada mulutnya. Nampak tak? Maksud katanya dia tak guna bejana saat ni tu. Barang contoh air hak dalam bejana tadi, dalam bejana emas perak ada air. Orang minum lah air saat ni. Haram ni sebuah guna gitu. Tapi hak lagu mana helah boleh guna saat ni? Air hak dalam bejana dia letak tangan kiri, contoh tangan kiri dia letak tangan kanan, daripada tangan kanan ni dia masuk pada mulut. Setengah daripada helah yang mengharuskan memakai bejana emas dan perak. Jadi tak haram gitu. Tetapi helah yang tersebut itu hanya memberi faedah, ia helah pada menolakkan haram memakaikan dia juga. Diri guna tu tak haram dah lah. Sebab bukan daripada mulut bekas saat ni pada mulut kita. Ada pun haram menaruh bejana itu dan haram menghantarkan sesuatu ke dalamnya bejana air saat ni, maka dia adalah tertolak dengan helah tadi. Jadi nak kata 2-3 benda haram. Pertama, diri ada bejana haram. Kedua, letak sesuatu ke dalam bejana bekas seperti air, 2 haram. Yang tiga, hidup guna minum dengan bekas bejana perak emas tadi, 3 haram. Jadi kalau guna helah ni, hak haram 3 tu tak haram dah, jadi harus. Adapun 2 lagi tu, iaitu diri ada bekas emas pada rumah kita dan kita letak ke sesuatu, tak kira lah air ke apa, itu misal bagi air. Maka pada waktu tu itu tetap haram, walaupun digunakan helah sebegitu sekalipun. Ada pun bejana yang ditampal dengan emas itu haram memakai ke dia bejana tadi dan menaruh ke dia bejana tadi. Dan jika ada tampalnya itu kecil ya, mungkin belum baik kita kita pergi saja nak tapak tak boleh, walaupun kecil. Lagi kerana hajat sekalipun, hajat tak boleh juga. Maksudnya sebab belum baik kita pamah tak ada, tak boleh juga dia kata sini. Walaupun kerana hajat. Seperti contoh hajat tu ada pada bejana itu lubang. Kerana pada emas itu terlebih daripada khuyalak pada perak. Bapa tak boleh, walaupun sekali pun ada hajat
kerana pada emas itu terlebih khuyalak, jadi megah daripada perak itu sendiri. Dan demikian lagi haram memakai dan menaruh bejana yang ditampan dengan perak jika ada tampannya itu besar lagi kerana perhiasan sekaliannya perak, atau ada ia besar atau setengahnya kerana hajat, tak boleh juga. Dan setengahnya kerana perhiasan. Jadi besar saat ni perak kita tapar pada bekas kita, separuhnya untuk khuyalak, separuhnya kerana hajat sebab berlubang, tak boleh. Maksud katanya kalau sekadar untuk tapung hajat boleh tu, perak bukit emas perak. Dan demikian lagi haram memakai dan menaruh bejana yang ditampal dengan perak jika ada tampan itu besar lagi kerana perhiasan sekaliannya, atau ada ia besar atau setengahnya kerana hajat dan setengahnya kerana perhiasan. Adapun jika ada tampannya bejana itu besar. Besar apa? Kerana hajat. Kita tapar perak tu pada bejana bekas kita kerana hajat, atau ada ia kecil kerana perhiasan. Itu dua. Sekalipun taklah sawab, atau bukan sekaliannya, sekalipun, atau setengahnya. Kalau kita dah ambil tidak sekalipun, tidak sekaliannya, sekalipun. Kalau kita lain tak ada beki tu, sebab kita nampak pun tak ada masalah kalau kata sekaliannya. Kecil kerana perhiasan sekaliannya, atau setengahnya kerana hajat. Setengahnya kerana hajat dan setengahnya kerana perhiasan. Maka pada yang tiga masalah ini harus memakaikan dia tak apa bejana tu, sebab tapar tu dengan perak. Apa dah? Besar kerana hajat boleh, kecil kerana perhiasan boleh. Lepas tu setengahnya ada hajat, setengahnya perhiasan boleh. Kalau tak besar lagi pula untuk perhiasan. Tak sihat. Maka pada yang tiga masalah ini harus memakaikan dia bejana hak ditampakkan dengan perak, tetapi serta karahah, yakni dibenci oleh syarak. Dan jika ada tampannya bejana itu kecil kerana hajat, maka itu harus, tak ada masalah memakaikan dia dengan tiada karahah, tak makruh pun, sebab kecil sebab hajatnya contoh bocor. Saat ni kalau hajat tu besar lubang, lepas tu tanpa dia pun besar, tu makruh guna. Maka nyatalah daripada yang tersebut itu bahawa masalah pada bejana yang ditampal dengan perak itu 6 masalah. Kita tengok mula. Kira semula molek. 2 masalah daripadanya haram memakaikan dia bejana tadi, mana tapar besar semata-mata ataupun besar separuh untuk hajat, separuh untuk perhiasan, dan menaruh dia. Dan pada 3 masalah daripadanya harus memakaikan dia serta karahah. Saat ni baru sebut besar kerana hajat ataupun kecil kerana perhiasan. Dan pada 1 masalah daripadanya harus memakaikan dia dengan tiada karahah, iaitu kecil dengan sebab hajat, bukan sebab perhiasan. Bermula yang dikehendaki dengan hajat di sini, apa maksud hajat? Iaitu gharak, ada kehendak tujuan, memakai jua, membaiki jua, membaiki hak rosak. Tiada kerana lemah daripada menghasilkan yang lain daripada perak. Bukan sebab tak boleh tapar benda lain ke? Boleh. Lepas tu ada nak beki sajalah.
Bukan maksud ada hajat ni maksudnya kalau guna tampah lain tak boleh, kena guna perak saja. Tak, tidak sampai pada setahap itu. Walaupun semata-mata nak baiki, kalau boleh guna benda lain sekalipun, boleh guna perak. Dia kata, kerana lemah, tiada kerana lemah daripada menghasilkan yang lain daripada perak. Maksudnya boleh guna hak lain sekalipun, tak apa, boleh guna perak. Kerana lemah daripada demikian itu, demikian mana? Menghasilkan yang lain daripada perak itu mengharuskan memakai bejana sekaliannya, emas atau perak. Tak? Kalau katalah tak boleh dah lain daripada emas perak ya, maka tu tak mengapa. Jadi dia kata tu, kerana kalau lemah daripada demikian itu, demikian mana? Menghasilkan yang lain daripada perak sahaja. Maka dia kata kalau sebab begitu mengharuskan memakai bejana sekaliannya, bukan kata perak, emas pun boleh kita pakai. Kalau tak ada benda lain dah. Emas atau perak istimewa, lebih-lebih lagi pula bejana yang bertampalkan perak. Maksudnya kalau nak bagi itu tak boleh dah benda lain kecuali kena guna emas perak. Kalau siapa lemah, itu bukan hajat, tu lemah dia panggil, maka tak ada masalah emas pun perak. Jadi kalau emas pun boleh kalau pada waktu lemah, istimewa yakni lebih-lebih lagi lah perak boleh digunakan waktu lemah. Sekarang bukan sebab lemah tapi sebab hajat. Dengan makna boleh tabuh hak lain tapi nak guna hak perak juga. Boleh. Emas tak boleh semata-mata. Emas tak boleh semata-mata kalau hajat. Kalau lemah tak mengapa. Beza dah antara hajat dengan lemah. Adapun hukum pada besar dan kecil maka itu kembali kepada huruf jua. Tengok huruf orang lah. Maka barang yang dibilangkan huruf besar maka ia besar, dan barang yang dibilangkan huruf kecil maka iaitu kecil. Dan jikalau syak seorang adakah tampalnya itu besar pada huruf atau kecil pada huruf, orang ragu-ragu nak kata besar atau nak kata kecil ni, maka harus baginya seorang memakaikan dia kerana asalnya harus jua. Kalau dah tersyak boleh guna tak boleh, sebab besar kecil kira dengan boleh. Kira dengan kecil kerana asal boleh guna. Dan jika berbilai sebab syaknya boleh guna tak boleh guna, asal pada diri boleh guna, tidak ada keraguan. Sekarang ni kemungkinan besar, maka tak boleh guna. Kemungkinan kecil boleh kekal dengan boleh guna, maka ambil dengan hukum asal boleh guna. Dan jika berbilang beberapa tampalan banyak yang kecil, tadi tokoh besar tak boleh. Kalau hak kecil boleh pada perak. Dan jika berbilang beberapa tampalnya yang kecil kerana perhiasan, maka ditilik. Perhiasan kecil boleh ke perak tadi? Boleh tak? Tak ingat dah. Hak perak tadi. Haram memakai dan menaruh bejana yang tampalnya perak jika ada tampalnya itu besar lagi kerana perhiasan. Jadi kalau ia kecil boleh deh. Boleh. Baik, sekarang ni kalau kata kecil tu kerana perhiasan banyak, bukan sikit, banyak. Baik tepat. Lagu mana kalau begitu? Tak di satu tempat ya, hak kata boleh. Maka ditilik jika tiada sampai perhimpunannya yang kecil-kecil ni, hak daripada perak untuk buat hiasan kepada qadar tampalan yang besar pada huruf, haruslah memakai bejana itu. Tak apa. Tengok kalau kita himpun tu kira besar ke kecil. Kalau kira masih kecil boleh guna. Kalau kita himpun tampalan hak kecil-kecil tu jadi besar, tak boleh guna juga. Walaupun dia kecil-kecil. Dan jika sampai ia tampal hak besar itu pada huruf, dan jika sampai ia perhimpunan tu kepada qadar tampalan besar pada huruf, maka haramlah memakaikan dia bejana itu. Dan demikian lagi jikalau bejana tampalan itu sekira-kira meliput ia,
Dan demikian lagi jikalau banyak tampalan itu sekira-kira meliputi ia tampalan akan sekalian berjana. Jadi meliputi kecil, maka itu haram memakai dia juga, tak boleh. Siapa meliputi dah. Dan jikalau dijadikan bagi berjana yang lain daripada emas dan perak itu rantai daripada perak. Rantai itu tali lah. Bekas bukan perak tapi buat kata perak. Atau dijadikan baginya bekas itu tutup. Tutup ni daripada perak. Haruslah memakai dia boleh. Tali perak dengan tutup perak. Hak tadi bekas perak tak boleh. Karena demikian itu rantai dia tutup itu tiada dinamakan berjana. Orang tak panggil berjana, tak panggil bekas tu. Nampak tak? Tak panggil bekas. Tetapi jika diumpama rantai itu semata-mata, tetapi jika ada umpama rantai itu semata-mata kerana perhiasan jua, maksudnya bagi nak comel, bukan untuk nak bunuh tali dia dak, tujuan untuk comel semata-mata. Itu panggil kerana perhiasan jua. Yang ni tidak ada tujuan yang lain. Maka disyaratkan bahawasanya ada ia rantai itu kecil pada uruf. Kalau besar tak boleh. Kalau niat untuk perhiasan, supaya halal memakaikan dia rantai tadi, tali tadi. Maka iaitu hukum ni seperti hukum tampalannya yang tersebut itu supaya tampalan perak dah lah. Jadi kena kecek kerana niat untuk berhias. Tadi besar pun tak apa perak tu, untuk tujuan bukan berhias. Kerana jika ada ia besar perak, rata perak saat ni kerana tujuan perhiasan, atau ada ia daripada emas rata saat ni, jikalau ada ia kecil sekalipun, emas kecil pun tak boleh. Kalau perak ni besar tak boleh. Lagi kerana hajat sekalipun haramlah memakai dia. Berhajat tapi niat untuk perhiasan tak boleh. Dan halal memakai berjana daripada jauhar. Jauhar ni permata, benda mahal. Tak apa benda mahal mata gitu. Ya tak bolehnya emas perak sahaja. Yang sangat indah seperti berjana daripada mutiara dan yakut, permata yakut, dan fairus dan zabarjat dan zamrud dan barang sebagainya daripada permata tersebut boleh. Kerana segala fakir tiada mengetahui mereka itu fakir akan dia akan permata tadi. Ya nak apa mata ni cicing aku pada. Soalah gitu. Moga bagi tu hanya jauhar yang mengenal akan manikat. No. Orang hok pakar saja hok mengenal. Kalau orang biasa tak kenal benda tu mahal tak mahal. Maksudnya tidak ada beza benda mahal dengan benda murah pada permata dinisbah orang-orang ramai. Maka tiada pecah hati mereka itu. Tak ada apa. Sebab melihat dia bersalah dengan berjana emas dan perak. Emas perak ni kena berlaku emas perak, maka tak boleh guna. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala babun najasati wa izalatiha. Kita baca sikit. Ini bab ay hadza babu fi bayanin najasati takdir. Ini suatu bab pada menyatakan fi bayani, pada menyata menerangkan najasah dan menghilangkan dia najasah. Dan sebenarnya telah terdahulu perkataan pada takrif najasah tu dulu ayat dah. Rujuk pada bab taharah, pada lughah dan pada syarak. Bermula sekalian air itu atas dua bahagi. Pertama jamad, yakni benda kerah, benda bertokok, benda hak tidak bernyawa. Kedua haiwan. Haiwan tu lain pada jamadat lah. Benda hak tidak bernyawa, jamad. Macam batu kayu. Adapun sekalian jamad itu maka iaitu suci jua batu kayu tu, melainkan barang yang dinaskan oleh syarak pada najisnya jamad, iaitu tiap-tiap yang memabuki lagi cair seperti arak. Dia kira jamad.
Maka hak tu jelas nas kata haram, najis dan tuak. Tuak, itlaq tuak sini tuak apa panggil? Tuak masai. Orang Kelantan tuak ni halal, tuak masai. Jadi itlaq kata tuak sini tuak masai. Lama ke duk marah kau jual tuak nak pula. Yang ngaji kita kata puan no orang Kelantan. Dia duk marah kau ke luar duk jual aruk. Tuak tu berjalan kau lagi. Yang tu bukan tuak hok memabukkan, hok tu tuak tak memabukkan. Dia panggil air nira tempat demo. Biar faham. Ya sipel sikit tak sedikit tu yang tunjuk habis. Dan barang sebagainya sama ada diperbuat dia daripada air buah aruk sani. Sama ada daripada buah anggur atau daripada yang lain daripada buah anggur, maka iaitu hukumnya najis, tiada harus meminum suatu daripadanya. Dan jika setitik sekalipun, setitik ya najis, tak boleh. Bukan kalau setitik sikit boleh dah. Ni dok pakar hok orang ni, hok undang-undang manusia ni kalau dari undang-undang Tuhan jangan dok pakar. Mana minum sikit tak apa, boleh bawa kereta. Ya agama mu minum sikit, minum banyak, mabuk tak mabuk haram semata-mata. Nampak? Ada pun yang beku seperti ganja, podadah tu lah, pi kuda dan afyun. Afyun ni candu, dan pala, buah pala, dan anbar, dan kumkumo za'faron. Dia buat jadi mabuk juga, maka iaitu tiada najis. Kau umum ni tak najis. Dan jika memabuki yang banyak daripadanya sekalipun, kalau banyak jadi mabuk sekalipun, tidak jadi haram. Maka haruslah memakan atau meminum suatu daripadanya, daripada hak beku tadi, walaupun dia memabukkan, sekadar yang tiada sampai kepada hak yang memabukilah boleh. Boleh buat minum. Supaya gapo daun. Supaya daun gapo? Daun ketung. Daun ketung dia buat ubat tu. Jangan sampai memabukkan, tak apa buat ubat, tak ada masalah. Tapi golek enggak. Tu hak undang-undang takwil tu ya sekat awal lah tu kiranya. Cuma nak masalah nak kata boleh tak boleh? Boleh. Jangan buat untuk berbahaya pada diri kita. Meminum sesuatu daripada sekadarnya tiada sampai pada hak yang memuki, apatah lagi orang buat ubat pula, dan yang memberi mudarat. Jadi agama ni tilik situ. Tilik pada hak doktor duk nasihat tu, agama nasihat awal lagi dah. Kalau tak ada doktor pun cukup dengan agama dah ayatnya. Tinggal benda mudarat. Dan jikalau jadi beku arak atau jadi cair ganja, umpamanya nescaya adalah hukumnya kekal seperti hukum asalnya. Kira kalau arak, kalau dia keras, tetap hukum najis. Ganja kalau dia cair, kita buat cair, tetap hukum suci. Kerana ambil pada asal dia tu jenis benda yang memabukkan, jenis beku. Podadah tu hukumnya suci. Haram semata. Cuma nak kecek hukum tu. Ada pun sekalian haiwan, maka itu suci jua haiwan tadi, melainkan istisna pada kata suci, melainkan barang yang ditentukan oleh syarak akan najisnya, iaitu anjing dan babi. Mughallazah. Dan barang yang jadi daripada keduanya, anak dia lah anjing babi, atau salah suatu daripada keduanya anjing babi. Ada babi hidup main dengan lembu kok, keluar anak, ada apa lembu ngabi, bubi, gapo ikut gilah, nama gapo sekalipun. Jadi maksudnya najis atau salah satu daripada keduanya dengan haiwan yang suci, lembu ko, kambing ko, anjing main kambing, lahir anak. Dan jikalau rayah dengan manusia sekalipun lahir anak,
anak tu jadi najis. Mughalazah. Nyanyo. Tidak ku pinta lahir ke dunia. Dah hukum najis mughalazah. Allah Rabbi. Hukum najis mughalazah. Oh, okay. Waktu boleh masuk masjid tak boleh mughalazah. Ya luar habis pula najis kotak masjid ni. Tu je kata situ tu, walaupun sekalipun dengan manusia nescaya adalah anaknya itu najis ainnya. Tak boleh minta jadi email lah. Ikutlah kerja lah benda lain. Kerana mengamalkan kaedah yang telah masyhur bahawasanya anak jadi daripada antara haiwan yang suci dan haiwan yang najis, mengikut ia anak tu akan asalnya bapak dia yang najis juga. Tak kira lah mak kok pok kok, asal dah najis ke najis, maka jadilah anak itu najis ainnya. Sia dak ke dia. Sia. Sebab tu kita kena syukur kita ni lahir daripada anak orang. Bukan daripada anak mughalazah dak. Tetapi diamalkan ia najis aini tu dengan nisbah bagi dirinya dan bagi lainnya, maka tafriqnya wajib atasnya mengerjakan sembahyang 5 waktu. Anak hok mak dia anjing ko, hok pok dia babi ko, asal beda demo. Wajib demo kena sembahyang 5 waktu. Dan lainnya daripada segala ibadat, dan harus baginya masuk. Boleh. Tarik semula fatwa. Boleh je ni. Tak nampak dia ingat kata tak boleh. Boleh ni kena tanda kalau dia tanya boleh kalau saya masuk masjid boleh. Itulah ke mana ni mughalazah ni. Hak mughalazah dah ke? Mughalazah dah sebut ni. Tak capo ni. Najis aini dah tu. Betul dah sedobik. Tetapi dimaafkan ia najis aini saat ni tu. Dimaafkan. Harus baginya masuk ke dalam masjid dan bersentuh dengan segala manusia, boleh hidup normal tak apa. Dan jika serta basah sekalipun royak tu beres tak apa. Awak tak tahu sudah kalau kita kenal mana-mana guru kita tu hak gitu, awak tak tahu lah. Kerana dia tu boleh hidup normal macam orang biasa. Serta pun apa. Duk nampak mughalazah lah ain tu. Dimaaf. Tak apa harus. Dan harus menjadikan dia imam semaya boleh. Kita saya tak boleh. Boleh ustaz jadi tak imam. Boleh. Tak apa minta lah. Cuma kalau dia tanya bila datang tu susuklah. Susah kalau tahu kau makmum. Kerana tiada wajib atasnya atas hak najis ain itu mengembalikan sembahyangnya. Sebab semaya dia sah. Bila semaya sah jadi imam. Boleh masuk masjid. Patu kalau menikah. Nak buat kira ke mana yang keturunan demo tu Tetapi tiada membangsa ia najis aini tu kepada bapaknya. Tak boleh bing kepada bing. Demo bing ke apa? Kawin bing babi. Warna mak demo nama pelik tu. Tak memang betul. Bunyi khoh tu kau. Tu dah. Tiada membangsa kepada pok tu, janganlah, tak payah bangsa pada dia. Biarlah. Patut kena bunuh dak pok dia tu. Mungkin babi kan. Mana tu banyak masalah sungai timbul tak timbul lagi. Jika ada bapaknya itu manusia, maka tiadalah ia mewaris akan dia akan bapaknya. Tetapi tiada membangsa ia najis aini itu kepada bapaknya. Tak nampak ni. Jika ada bapaknya itu manusia, maksudnya tak membangsa kepada bapak. Jika ada bapaknya itu manusia, maka tiadalah masalah lain ni. Tetapi tiada membangsa ia najis ini kepada bapaknya. Situ. Jika ada bapaknya itu manusia, masalah lain.
tidak. Bukan koi tu. Maka tiadalah ia najis aini mewaris akan dia akan bapaknya. Sesat situ. Kok lain. Tetapi tiada membangsakan ia ini kepada bapaknya. Habis. Tetapi tiada membangsakan ia kepada bapaknya. Jika ada bapaknya itu manusia. Kita nampak lain tu masalah. Tetapi tiada membangsakan ia kepada bapaknya. Situ. Jika ada bapaknya itu manusia, jika masalah baru, maka tiadalah ia mewaris akan dia akan harta bapak dia saat ni. Tetapi tiada membangsa ia najis aini kepada bapaknya. Jika ada bapaknya itu manusia, jika ada bapaknya itu manusia, apa begitu tu? Sawaknya, maka tiadalah ia seorang itu mewaris akan dia akan bapaknya sana. Tak boleh nak bangsa pada bapak dia jika ada bapaknya itu manusia. Boleh lagi juga. Maka tiadalah ia najis aini itu mewaris akan dia akan bapaknya tadi. Apa dah hukum ni? Cuma nak cerak kata kalau bapak manusia tu boleh ke tak nak bing pada bapak. Zahir sini tu dengan cara duk tanda tu tak boleh juga. Duk tanda ginilah, duk duit ni. Tetapi tiada membangsa ia najis aini tu kepada bapaknya jika ada bapak itu manusia. Mak dia tu babi. Maka tiadalah ia mewaris akan dia akan bapaknya. Kerana ia daripada anjing dan babi. Gitu. Nampak zahirnya walaupun bapak dia manusia tak boleh nak bangsa ke. Sebab kalau dia bangsa dia akan waris ke harta saat ni. Sesat. Zahirnya begitu. Tak boleh nak bangsa kepada bapak dia saat ni. Misal bapak dia saat ni tu, maaf kita kata, duk main dengan babi. Apa? Maka babi pun lahir ke dia. Pati boleh tak bangsa ke bapak dia tu? Tak boleh. Sebab dia tu mari ikut keturunan campur dengan mughallazah. Maka tiada ia hak najis aini anak ni mewaris akan dia akan bapak dia hak manusia tadi. Mewaris pada harta benda lah. Dan tiada sah ia bernikah. Tu. Tadi kan kita timbul masalah nikah tak boleh dengan manusia. Nak nikah dengan apa? Dan jikalau dengan manusia yang seumpama sekalipun sama-sama keturunan mughallazah pun tak boleh juga. Dia takut biuk mughallazah ni. Nampak tak? Dia takut biuk. Tak boleh tu. Tengok baca kitab dah tu. Dan tiada halal baginya mewati sahaya perempuan. Tak boleh juga walaupun boleh hamba pasal tak boleh. Melainkan jika diyakinkan akan dirinya jatuh kepada zina, ada istisna Kalau kata nyanyo saya begini, nama berzina ke? Boleh tiada mewatikan dia. Hamba perempuan tak boleh. Dan jika maksudnya kalau siapa bimbang pada zina, boleh dia nak wati ke perempuan sana. Perempuan hamba. Dan jika membunuh ia seorang akan orang Islam yang merdeka, nescaya dibunuh pula ia najis aini itu tiada akasnya. Tiada akas maksudnya kalau orang dibunuh dia, tidak dibunuh orang saat ni. Sebab dia najis aini. Kerana kurang martabatnya, kerana dia tu najis aini. Dan ditegahkan daripada wilayah pemimpin. Tak boleh jadi pemimpin dia. Maka tiada sah ia menjadi wali pada menikahkan perempuan yang telah merdekakan ia. Misal bila dia merdekakan perempuan tu tak ada wali lain kecuali dia tak boleh jadi wali bagi perempuan saat ni. Tetapi harus baginya menikahkan sahayanya perempuan kerana bahawasanya sahaya perempuan tu menikahkan itu dengan milik jua, bukan dengan wilayah. Kalau hamba perempuan, dia boleh nikahkan hamba perempuan tu dengan siapa-siapa. Tapi kalau hamba perempuan yang telah dia merdekakan, bekas hamba perempuan dia panggil. Lepas tu dia tak ada wali hak lain daripada kita.
yang memerdekakan, maka tak boleh kita nak memerdekakan dia kerana tidak ada wilayah bagi kita. Lepas tu kita menikah sama perempuan tu boleh. Kenapa? Itu kerana milik, bukan kerana wilayah. Bukan kerana kepimpinan tu tak. Inilah hasil yang tersebut dalam tufah dengan ikhtisar, ringkasan. Jadi kalau nak lebih kak, tengok dalam tufah lah. Boleh buat karangan andai anda daripada Mughallazah. Tajuk buku kita andai anda daripada Mughallazah. Apakah hukumnya? Tengok dalam tufah tu yang lebih besar lagi lah. Dan tersebut dari hasyiah Syekh Ziyadi. Sebab tu kita ni syukur pada Allah Ta'ala, bukan daripada Mughallazah, bukan daripada binatang, daripada manusia pula. Hak balik kita ni kutu ni Islam. Alhamdulillah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu a'lam. Ada sana dah? Ada. Ustaz minta penerangan tentang istilah yang digunakan. Apa itu? Ihtiyat, ambil cermat. Ihtimal, tanggung. Tafrik mana? Takdir ni andai. Tafrik ni wallah andai. Mana tafrik? Membezakan. Jazakallah. Ada? Ibarat ni apa ibarat nak ya? Ibarat ni maksudnya kepahaman daripada ayat tersebut. Ibarat kitab. Susunan ibarat kitab susah tinggi. Wallahu a'lam.